Macam doktor kata tadi, tongkat Ali boleh help to stimulate testosterone production. Adakah lelaki sepatutnya minum tongkat Ali every day? Tak adalah. It's kena tengok juga kepada paras hormon dalam badan you. Oh, kena check dulu. Okay. Sebab ada lelaki yang mungkin paras hormon dia memang bagus and dia bersenam. Kalau dengan hanya bersenam juga, you can stimulate your testosterone up. Macam lelaki biasanya kalau pergi gym, biasanya mereka avoid leg day. Leg day paling penat. Tapi the stimulation of the quad and the hamstring and the glute muscle ialah muscle yang paling besar dalam badan. Dia punya biggest bulk. So that bulk muscle dia akan even stimulate growth hormone GH and stimulate testosterone production. Okay. Betul tak tell guys, never slack your leg day lah. You akan dapat free testosterone benda tu. Kalau kepada semua gym freak, jangan lupa leg day. Okay. So and then when you say okay, semua lelaki perlukan ke makan herbusnya? Tak perlukan. If they, because there's also banyak cost dalam isu kesihatan ni. Kalau semua benda you nak ambil, how much you gonna spend? Takkan kau nak makan 30 biji pil je satu hari, suplemen. Tapi ada juga orang yang taksub macam tu. But do you need that? You don't need that. You must understand, like, you must fit you punya badan tu ikut acuan you, ikut baju di badan sendiri macam tu.